Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana hari ini kita masih diberikan kesempatan iman dan Islam serta kesempatan berada di sekolah ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, pemimpin ummah yang paling mulia akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sahabat sekalian, pernahkah kita terfikir bagaimana para sahabat dan juga para tabi'in terdahulu dapat membina satu empayar dan zaman yang hebat? Sedangkan mereka semua bukan di antara orang-orang yang kaya dan juga orang-orang yang berpangkat. Jawapannya ada pada adab dan nilai Islam yang mereka pegang dalam kehidupan. Yang pertama, adab asas kejayaan. Saya ambil potongan daripada surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mulia di sisi Allah bukan sebab rupa, bukan juga sebab harta, tapi sebab takwa. Takwa juga akan dilihat melalui adab kita. Adab kita dengan Allah, adab kita dengan kawan-kawan, adab kita dengan guru dan juga dengan ilmu. Yang kedua, saya ambil dari kisah motivasi daripada sirah tentang seorang ulama hadis yang terkenal, iaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik mempunyai adab yang sangat tinggi, sehingga kan sebelum beliau pergi menuntut ilmu, beliau akan pakai pakaian yang cantik, mandi, pakai wangi-wangian, sebab beliau nak hormatkan ilmu. Kawan-kawan bayangkan, ilmu beliau berkat sehingga ke hari ini kitab-kitab yang beliau karang masih digunakan. Begitu juga dengan Sayyidina Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu Rasulullah. Sebabkan taat dan juga beradabnya beliau kepada Nabi menjadikan beliau hebat dalam bidang Al-Quran dan juga ilmu faraid. Nampak kan? Adab boleh mengangkat darjat seseorang. Kemudian yang ketiga, kita sebagai generasi Rabbani. Kalau kita nak jadi generasi Rabbani, kita kena mulakan dengan adab. Nabi SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis ini menunjukkan bahawa kesempurnaan iman seseorang dapat dilihat melalui perilaku dan juga budi pekerti. Membina generasi Rabbani bermakna mendidik mereka agar memiliki akhlak yang mulia, yang menjadi cerminan kepada iman. Seperti jaga adab dengan guru di mana saja kita berada. Jaga adab dengan kawan-kawan, jangan sakiti dengan lisan dan juga perilaku. Jaga adab dengan Allah, solat tepat waktu, doa sungguh-sungguh. Tanpa adab, ilmu kita tidak akan berkat. Tapi dengan adab, insya-Allah Allah akan membuka pintu-pintu kejayaan untuk kita dunia dan akhirat. Akhir kalam, mari kita sama-sama hiasi diri kita dengan adab dan nilai Islam. Ingat, ilmu tidak akan bermanfaat selagi mana pemiliknya tidak dihiasi dengan akhlak. Dengan adab, insya-Allah kita akan menjadi generasi Rabbani yang Allah sayang, yang masyarakat banggakan dan yang guru hormati. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.